Cukup terpaku, ku tatap surgaku, tangismu jujur, kau cukup sempurna. Seperti kini kita berpeluh, kau masih selembut dulu. Antara bunga dengan kumbang, selalunya ada syaitan. Sebelum perkara tak baik berlaku, eloklah kita satukan diorang tu. Dah orang menjual, kita pun membelilah, tak gitu? Eloklah macam tu. Tak payah nak dipanjang-panjangkan cerita. Kalau dah semua dah setuju. Saya tak setuju. Hello? Hello? Ya Allah, apa benda yang aku dah buat dah ni? Adam, kau gila ke apa? Apa pula kata-kata orang tu nanti? Kata ibu. Mata tertutup dan jiwa lesu. Dam, Saat kau genggam tanganku, kita berkawan sejak kecil lagi, Dam. Apa lagi yang kau tak puas hati dengan aku? Aku pun inginkan kebahagiaan aku, Dam. Apa masalah kita sampai kau tolak pinangan aku terhadap adik kau? Dia adik aku kan? Kau ada hak? Aku tahu masa kecil-kecil dulu, aku selalu cari gaduh dengan kau. Tapi takkanlah kau berdendam dengan aku. Bukan macam tu, Zah. Aku minta maaf pasal masalah lama dulu. Tapi aku ikhlas, Dam, nak memperisterikan Rana. Zah, aku rasa kau tahu kan masalah keluarga aku daripada dulu ni kan? Berapa lama kita orang tunggu Raihana balik? Jadi? Ya, dah. Kau tengoklah ibu aku tu, berapa lama dia tunggu adik aku balik. Berapa lama kita orang cari dia. Ni tiba-tiba dia balik sini, takkanlah... Kalau ya pun, bagilah ibu aku lepas rindu dulu. Tak apalah. Kalau itu alasan kau, aku terima dengan hati yang terbuka. Minta maaf lah. Aku cuba faham perasaan kau sekeluarga. Tapi aku takkan putus asa. Aku akan pastikan Raihana akan jadi milik aku. Walaupun aku terpaksa menunggu. Ibu tak sangka Along boleh buat keputusan macam tu. Malu ibu kat keluarga Hamzah. Adik tahu tak kenapa Along sanggup buat macam tu? Adik? Ya? Ibu cakap dengan adik ke? Apa tadi? Kesian adik. Tentu adik kecewa kan dengan apa yang Along buat. Kenapa ibu cakap macam tu? Yelah, adik dengan Hamzah dah rapat. Tentu sikit sebanyak perasaan suka tu dah ada. Tak adalah, Bu. Adik dengan Abang Hamzah tu kawan biasa-biasa je. Adik tak pernah ada perasaan lebih dari itu. Ibu, saya cintakan Adam seorang aja. Sabar adik. Kalau adik ikhlas, insya-Allah akan bersatu. Betul cakap ibu. Hai Adam, mana kau pergi? Semoga diriku tabah melalui segala
Malam baru balik. Gimana? Keluar je, Bu. Sari suntuk. Bu, kalau Bu nak marah Alung pasal hal tu, Bu marah Alung tak ada benda. Nak cakap lah. Ibu tak akan marah Alung. Alung dah besar. Cuma satu je pesan ibu. Kalau boleh janganlah rosakkan kebahagiaan orang lain. Apalagi kalau orang tu darah daging kita sendiri. Bu, Alung tak rosak kebahagiaan siapa-siapa, Bu. Alung cuma... Ibu tahu. Alung cuba jadi abang yang terbaik. Sebab Alung tak puas jadi pelindung adik sendiri kan? Salah ke, Bu? Alung jaga orang yang Alung sayang. Tak salah. Tapi janganlah sampai mengungkung. Tak. Cubalah Alung fikir baik-baik, Long. Lagipun Hamzah tu ibu tengok. Tak ada apa cacat celanya pun. Biarlah dia orang berkawan. Itu pun kalau Alung sayangkan adik. Tak lama lagi Mak Tun angkat tangan lah nampaknya. Ya ke Mak Tun? Elok ke? Cantik sangat, Nah. Teliti jahitan ni, ha? Alhamdulillah. Terkabul juga Syah Ana untuk jadikan telekong baru untuk ibu. Mak Tun, Ana nak minta tolong lagi sikit je. Boleh tak? Mak Tun tolong serahkan telekong ni pada ibu. Manalah tahu apa-apa terjadi nanti. Lain macam je bunyinya. Kenapa Ana cakap macam tu? Tak ada apalah Mak Tun. Kan lebih elok kalau Ana sendiri yang bagi kat ibu. Ataupun Ana kecewa ke pasal pinangan hari tu? Tak adalah Mak Tun. Ana tak berharap langsung dengan hubungan tu. Ana tahu kenapa Adam buat macam tu. Biarlah Mak Tun, tu hak dia. Ni Mak Tun, jangan lupa tau. Ya? Ana balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana, abang nak cakap sekejap boleh tak? Abang, kalau abang nak cakap pasal hal hari tu, Ana minta maaf bagi pihak Abang Adam. Abang tak marah, Ana. Adam dah jelaskan semua. Walau apa pun jadi, abang akan tetap setia tunggu Ana. Ana tak faham. Abang bagi Ana masa sepuasnya bersama dengan keluarga. Lepas tu Ana akan jadi milik abang selama-lamanya. Abang, Ana harap bang tak menaruh harapan banyak sangat sebab nanti kalau abang kecewa, abang berani sendiri. Ana, abang sanggup demi Ana. Dan abang berjanji akan bagi Ana kebahagiaan. Abang, Ana minta diri dulu ya. Ana? Abang cerita dengan Ana sampai bila-bila? Kenapalah Adam tak pernah nak mengungkap perasaannya yang sebenar? Betul kan dia cintakan aku? Atau... Adam. Pernahkah kau rasa apa yang aku rasa? Atau kau sengaja memberi harapan palsu pada aku selama ni? Apa yang kau cakap ni, Dam? Kau dah hilang ingatan ke apa? Zah, aku cerita benda betul, Zah. Iya, aku dengan Raihana tu memang tak ada pertalian darah. Bukan adik-beradik pun betul. Ha. Lawak apa ni, Dam? Engkau jangan cuba nak memperbodohkan aku. Aku tahu kau tak suka aku kahwin dengan Rihanna.
Tapi takkanlah sampai kau mereka cerita sampai tu sekali. Nama dia Aisyah, bukan Raihana. Aisyah. Zah, kau tahu kan berapa lama ibu aku tunggu adik-adikku balik? Berapa lama dia merana? Kau tahu kan? Nak buat macam mana, Zah? Aisyah datang tepat pada masa dia. Maksud kau, selama ni dia berpura-pura menjadi Raihana? Astaghfirullahalazim. Korang tahu tak? Korang dah menipu. Tahu. Nak buat macam mana? Tak ada pilihan. Kira sekarang ni kau dah cakap dengan aku yang aku bercinta dengan kekasih kau. Betul lah tu. Adam, kau sedar tak, Adam? Mula-mula kau mainkan perasaan mak kau. Lepas tu perasaan aku. Bukan. Benci sangat kau kepada aku, Adam. Dah, aku. Dah. Sekarang ni kau terus terang dengan aku. Sejauh mana hubungan kau dengan Aisyah? Sebenarnya aku pun belum lagi bagi tahu macam mana aku rasa kat adik lagi. Ya Allah, cerita apa pula ni, Dam? Ha? Kira sekarang ni korang berdua ni kekasih tanpa confirmation. Kan, dia... Dah, aku tak dengar apa-apa lagi, Dam. Engkau belum beli tapi kau dah mengaku dia hak engkau. Kita tengok jalan nanti, Dam. Siapa cepat, dia dapat. Lagipun, hati Aisyah bukan milik sesiapa lagi. Zah, Zah! Kalau Adam pakai baju ni, mesti handsome kan? Dia tu tinggi, segak, tegap. Tapi kalau aku beli, dia nak terima ke? Tak apalah, beli ajalah. Tanda minta maaf. Harap-harap hati dia sejuk. Aisyah. Kenapa tak pilih kahwin tadi? Takut tak kena dengan selera Adam ke? Dunia ni kecil sangat. Dekat situ ada matahari dan dekat situ juga ada bulan. Tapi kita tak dapat mencapai kedua-duanya sekali, kan? Cukuplah merasa keindahan dan kehangatannya. Sejak bila pula abang pandai berpuisi dan bersajak ni? Abang tahu abang ni bukan orang seni. Tapi abang tetap punya pilihan untuk mencapai apa-apa pun tentang Aisyah. Saya tak pernah impikan apa-apa pun daripada lelaki yang saya puja. Kalau macam tu, berilah cinta tu. Kenapa nak simpan? Abang bukan campur Aisyah dengan Adam. Tapi abang nakkan kepastian. Saya tak faham. Siapa lelaki yang bertata di hati Aisyah? Abang, saya minta maaf. Tapi ternyata lelaki itu bukan abang. Maafkan aku terbuang cintamu. Kalau bercinta tapi tak pandai meluahkan, simpan je lah buat perkasam. Yang kau ni tiba-tiba cari pasal dengan aku ni kenapa? Ha? Apa masalah kau? Aku pelik dengan kau ni, Dam. Bunga dah ada bermata. Ha? Kumbang lagi rapat dengan dia, kau tak marah ke? Apa jenis jantan kau ni? Ha? Hey. Kalau kau rasa sangkak sangat, tak payah bercinta lah. Kau cakap boleh berlapik sikit tak? Kau tu yang pengecut, kau tak? Kalau kau tak berani jadi kekasih dia, kau bagi kat aku. Kau ingat ni pertandingan ke? Ha? Ni hati orang lah. Hati orang lah kena bertindak, Dam. Bukannya bacol macam kau. Kalau kau rasa kau nak datang sini, kau nak sakitkan hati aku rasa baik kau belah. Boleh? Kau boleh belah. Adam, aku nak ingatkan kau, Aisyah tu milik aku.
Ya, hak aku. Kau ni. Kau cakap banyak kali ni. Oh! Perangai macam budak-budak. Kalau ginilah perangai korang, sampai bila-bila mau siapa saya tak pilih. Wak. Wak. Luka di badan nampak darahnya. Luka di hati? Kenapa awak tolak lamaran Hamzah hari itu? Saya selalu bertanya-tanya, mana letaknya diri saya di hati awak? Teruskanlah Adam Alfian. Teruskanlah berdiam diri. Hati ini diam bukan sebab tak mampu nak cerita. Hati berbisik kerana nada cinta. Adam, saya tak pernah kesal kenal dengan awak. Saya pun tak menyesal kenal awak. Bagi saya awak orang yang paling istimewa sekali dalam hidup saya. Awak hadir dalam hidup saya saat yang saya perlukan sokongan, semangat. Selama ni susah sangat ke untuk kata itu semua? Awak saya perlukan satu je. Satu je kepastian dari awak. Awak, siapa saya ni awak? Saya tak sempurna. Awak boleh cari ramai lagi yang elok daripada saya kat luar sana. Pada saya awak dah cukup baik. Semua ni material, hanya duniawi. Sedangkan apa yang saya perlukan adalah jaminan syurga. Awak yakin dengan itu? Yakin? Sebab itulah saya serahkan hati, jiwa, cinta saya sepenuhnya pada awak. Kepastian. Awak, saya cintakan awak sepenuh jiwa saya. Seluruh jiwa dan raga saya, awak. Bagi saya, awak
yang pertama. Kini selama-lamanya. InsyaAllah, kalau Allah merestui cinta kita, kita akan capai cita-cita kasih kita. Hamzah? Kak, Kamu dah fikir bulat-bulat ke dengan pesan kamu ni, Hamzah? Hari tu kau main lagi berkobar-kobar dengan semangat kau tu. Ha? Sekarang mana pergi semua tu? manusia boleh berubah, Kak. Kalau jodoh saya dengan Riana tu tak ada, takkan nak paksa, Kak. Akak ni heran lah dengan kamu ni. Kamu ada rasa sesuatu dari akak kan? Yang sudah tu sudahlah, Kak. Saya mana nak fikirlah, Kak. Yang penting sekarang ni saya nak buka buku baru. Akak baru je nak seronok. Yang kau dah balik ke kampung kita ni. Tak nak belayar lagi pula tu. Tahu-tahu kau nak pindah balik kampung Arwah Hatu. Kenapa? Alah, kampung Arwah Atut bukan jauh sangat, Kak. Saya senang saya tengoklah, Kak. Ini mesti sebab budak Rehana tu kan? Kalau tak, Tak payah nak salah orang lain, Kak. Semua ni salah saya. Dan semua ni takdir, Kak. Kalau bertepuk sebelah tangan, tak bunyi kan? Dam, aku minta maaf lah pasal kejadian itu. Dah aku pun minta maaf Kak. Aku pun tiba-tiba hari tu hilang sabar. Minta maaf. Aku pun nakal juga. Yelah, aku tak tahu hubungan kau dengan Aisyah. So, macam mana? Macam mana apa? Hubungan kau dengan Aisyah lah. Dah berputik ke cinta di hati? Kau yang tahu je kan? Aku ni kan superhero kampung, Dam. Apa yang terjadi kat belakang mata aku pun aku nampak tau. Yalah, aku memang cinta dengan Aisyah pun. Dia pun tahu benda tu. Yalah, aku tahu semua tu. Lagipun aku tengok korang berdua memang serasi. Cuma tak sangka pula aku hubungan tu serumit ni. Tak faham. Maksud aku, janganlah kau simpan lama sangat rahsia tu. Kalau terpecah tu mengapa orang hancur tau. Dan lagipun aku ada hal lain nak cakap dengan kau ni. Lusa aku pindah ke kampung atuk aku. Kau ni marah sangat dengan aku sampai nak pindah semua ni. Tak, aku rasa kat sana lagi banyak benda aku boleh buat. Habis yang kita rancang macam mana? Yang tu aku dah serahkan dekat Wahid. Nanti kau uruskanlah dengan dia. Dam, kalau boleh kau jangan sia-siakan Aisyah. Kalau kau sia-siakan dia, siap kau. Aisyah, abang minta satu aja. Boleh tak Aisyah pulangkan balik barang-barang pemberian abang? Abang minta maaf. Abang bukannya bersiko, cuma
Abang tak nak barang-barang ni mengganggu hubungan Adam dan Aisyah. Saya minta maaf sebab saya tak dapat mencintai abang seperti mana abang mencintai saya. Tapi saya berterima kasih sangat sebab abang sanggup mencintai saya sepenuh hati. Kalau mencintai semata untuk miliki itu tamak kan? Abang reda dengan ketuan ni. Dan abang harap Aisyah pun reda sebab kenal dengan abang. Saya tak pernah menyesal kenal dengan abang. Abang baik. Saya doakan InsyaAllah nanti abang jumpa wanita yang lebih elok, lebih baik daripada saya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kau sejahtera. Azah? Kak Nak, dari mana ni? Dari rumah. Sikit kau belikan? Buat apa nak beli banyak-banyak, Kak? Dekat rumah tu bukannya ada siapa. Sah berdua dengan Leman je. Habis tu Hamzah, bukan ke dia duduk dengan kau? Sebelum ni ya, Kak. Tapi sekarang tak lagi. Kenapa pula? Hamzah dah pindah. Duduk kampung atuk kami. Hari ni berangkatlah dia tu. Takkan Adam tak beritahu apa-apa dengan akak? Tak ada pula. Tapi kenapa pula tiba-tiba pindahnya? Sebab kecewa, Kak. Pasal Rahana? Dah lah, Kak. Kalau saya nak cerita pun dah basi. Kau nak terkenang pun tak guna. Sah mari dulu, Kak. Dapat tak? Itu ada. Dapatlah. Dapatlah. Mana? Tu. Ada. Sekejap. Ikan geli Ada lah. dah. Wah, Ikan ada geli kan? ni. Jaga. Bisa tau. Ha. Jaga ikan ni ada sengat tau. Ikan pun kata macam awak juga ke? Main buat dia. Sekejap. Jaga. Ha. Jaga. Jom. Sakit. Tui. Sikit je. Sakit. Sikit je. Assalamualaikum. Katun? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katun, dari mana ni? Kenapa ni Katun? Kenapa? Katun ni nak cakap salah, tak cakap lagilah salah. Cakap je lah, kenapa? Adam dengan Hana mana ni? Dia orang keluar, kata nak pergi cari ikan. Kamu kena pantau budak dua orang tu. Kak Tun bimbang perasaan sayang menjadi lebih daripada sepatutnya. Kak Tun cakap apa ni? Nak tak faham. Tadi Kak Tun terserempak dengan dua orang kat Tasik tu. Kami mesra lagi nak. Tak apalah Kak Tun, dia orang tu adik-beradik. Kak Tun ni orang tua nak. Mata dia pandai mentafsirkan hubungan orang. Kak Tun Syak, dia orang... Memanglah dia orang tu adik-beradik nak. Tapi dia orang tu tak pernah berjumpa. Kak Tun bimbanglah hubungan adik-beradik tu bertukar jadi lain. Tapi takkanlah Kak Tun. Adam tu lengkap dengan ilmu agama dia. Takkanlah dia nak buat. Bukan nak syak apa pula nak. Sebelum terjadi benda buruk tu, kita kenalah perhatikan hubungan dia orang tu. Yelah setan ni, mana kenal hubungan darah maram. Dia bantai sapu je. Ibu! Ibu ni ibu. Ibu kat dalam. Ibu! Kenapa ni Long? Terjerit-jerit riuh satu kampung ni. Ni ibu. Ni rasanya ni surat daripada pejabat pemaju ni, Bu. Pejabat pemaju ni.
Alamat ni. Alung bacakanlah. Ibu bukannya nampak nak baca surat ni. Baca, Macam berita baik je ni. Betul lah. Daripada pejabat maju. Apa katanya? Bu. Dia orang nak ibu datang pejabat. Ambil cek. Ya. Betul lah. Alhamdulillah. Long, betul ke? Ya, betul tak? Betul. Baca. Mana tahu. Alung silap ke apa. Kan? Betul, Bu. Alhamdulillah. Cukup terpaku, ku tatap surgaku, tangismu jujur, kau cukup sempurna. Pinta saja kemana kau mau, pasti kau akan aku bawa. Belum terlambat untuk ku senyum, kau masih selembut dulu. Jangan kau tunduk, biar zahirmu bisu. Lumrah dunia, kita sama saja. Jangan menangis andai ku pergi. Cepatlah, Long. Kenapa? Halo, adik. 10, 26, 85, 75. Adik. Alung, adik. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu nak berbincang pasal duit yang kita dapat tu. Kenapa dengan duit tu, Bu? Ibu ingat ibu nak bahagikan duit tu antara kita. Alung adik pun dapat bahagian. Tak payahlah, Bu. Kenapa pula? Alung adik bukankah anak ibu? Nanti-nanti je lah, Bu. Lagipun Ibu kan ada satu lagi anak. Kita tunggu sampai Abang balik, Ibu. Nak tunggu sampai bila? Tak balik, tak ke tidak? InsyaAllah, adik yakin Abang mesti balik. Tapi yang penting sekarang ni, ibu nak selesaikan bahagian Alung adik dulu. Tak payahlah, Bu. Bu simpan je lagi senang. Alung kenapa? Macam tak suka je. Suka, Bu. Tapi maksud Alung kan senang kalau ibu pegang je semua. Ibu simpan semua sekurang-kurangnya. Ibu boleh simpan dalam masa depan. Maksud Alung tu lah. Betul cakap Alung, Kan? Ibu. Kita tak kisah. Yang penting, Ibu bahagia. Oh ya, ibu lupa nak bagi tahu. Besok ibu nak pergi rumah Mak Tun dan minta tolong dia carikan ibu menantu. Cari menantu? Kan Mak Tun tu ramai kenal orang. Jadi ramai, senang, banyak pilihan. Cari menantu tu apa, Bu? Lah, Long ni. Untuk siapa lagi? Ni, untuk adik. Kalau nak harapkan si Hamzah tu, tak tahulah ke mana dia sekarang ni. Bawa hati yang lara kononnya. Ibu, kenapa tergesa-gesa ni, Bu? Kalau adik kahwin cepat, ibu dapat cucu cepat. Bu, rasanya
cepat sangat kot kita cakap pasal benda tu. Kita pun dengan hal, kita selesaikan dululah hal duit ni semua ni, Ibu. Nak cakap pasal tu, cakap pasal lain lah. Cepat sangat nak cakap pasal tu. Along tahu tak? Ini adalah perkara paling penting dalam hidup ibu. Besok ibu akan ke rumah Mak Tun juga. Minta tolong dia. Matuk. Kenapa kamu ni cemas je, Dam? Mak Tun nak pergi rumah saya kan? Ya, ibu kamu telefon suruh Mak Tun datang ada hal nak bincang. Mak Tun dah tahu kan pasal apa ni kan? Macam ni, Mak Tun. Macam ni. Apa saja pinangan yang datang untuk Aish, Ana, saya tak izin kat Mak Tun. Dah kenapa kamu ni, Adam? Berdosa tau kamu halang jodoh adik kamu tu. Dia bukan adik saya, Mak Tun. Hah? Macam ni. Saya cerita kat Mak Tun lah. Sebab sebenarnya yang jadi anak sekarang tu bukan saya punya adik. Dia sebenarnya saya punya... Bukan adik saya. Dia datang sini menyamar. Ibu tak tahu langsung, Mak Tun. Allah Azim, selama hari ni kamu tipu kita orang lah. Tak, bukan menipu. Kebetulan, Mak Tun. Kebetulan. Tiba-tiba dia datang. Saya nak buat macam mana? Saya biarlah layan je lah. Adam, kamu tahu kan benda ni semua tak betul kan? Tahu. Mak Tun, macam ni. Tolong, Mak Tun. Tolong. Jangan buat sementara je. Sementara ni je. Jangan beritahu ibu, Mak Tun. Jangan beritahu. Saya pergi. Manis ni. Tada. Sambal kicap sudah siap, Ma. Mangga ni masaklah, Long. Nak Ya. makan dengan kicap. Ya ke? Dapat lah. Aisyah, apa hubungan kau dengan aku? I feel hopeless. I'm losing both of you one by one. Awak balik. Awak bukan dengan saya. Disgusting. Memang tak setaraf. Awak jangan menghina orang kampung lah. Dan jiwa lesu saat kau genggam tanganku, hancur hatimu. Maafkan aku, terbuang cintamu. Saat kau yakinnya rasa kabur bayangku. Hakikat yang benar tenggelam, buta indah pendinding jalan. Meski ku hadiahkan kau pedih, namun engkau teguh menunggu. Lamunanmu menjadi nyata, kau bangkit